Hai guys, so sekarang saya berada di Pukau Hainan Kopitiam. So, kedai ni telah dibuka sejak tahun 1956. So kalau korang datang ke kawasan Pasar Seni, ada satu kedai tu memang ramai gila orang yang beratur dekat depan kedai lah. So sebab hari ni adalah weekdays, jadi kami try masuk, lepas tu memang dapat tempat. And sekarang kami ada order beberapa makanan lah. Sekejap lagi saya jom tengok saya makan. Okay. Bye-bye, bye-bye. Untuk hari ini sis and kawan sis order nasi lemak. Ini nasi lemak biasa. And nasi lemak rendang ayam. And then this one chicken and prawn hor fun. Look at the texture. Wow. Okay, ni roti, toast dah sampai. So this is teh ais dia, teh C, and this one is kopi C kan? Kopi C. Okay. So jom kita makan. Saya nak try ni kita ambil gambar dengan siap dulu. Sedap ke sis nasi lemak tu? Rendang. Sedap ke? Asal macam mana? Sambal dia okey? Okey, tak pedas. Nasi? Nasi berlemak. Minyak dah. Tadi masa nasi banyak lagi terlupa nak rakam. Sekarang nasi dah tak ada dah. Bau kalut nak rakam. Sama lah ni pun. I all ambil nasi yang kosong lah. Ada telur je. And dah nak habis dah. Tapi itulah, orang tamak selalu rugi tengok. Order 2 makanan. Sekarang macam dah kenyang dah. Sebab pagi tadi tak makan kan. So perut jadi sempit. Apalah kita cubalah sumbat sekat mana yang ada. Tak baik membazir. Betul tak? Membazirkan amalan syaitan tiba.